Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Errol MK. Alright, sekarang ni aku nak test ride Zone Test 368E. Okay, apa beza dia dengan D? E ni dia lagi besar sikit. Banyaklah beza dia nak berbandingkan dengan yang D, donkey. Yang ni E, elephant. Okay, kalau kau tengok apa yang ada kat point view sekarang ni, okay, windshield dia besar gedabak kat depan aku ni. Dia punya meter dia, display meter dia pun jelas walaupun tengah panas. Matahari terpacak ni, bulan puasa macam ni. Okay, dia punya display dekat handling dia ni lebih kurang macam 368 D juga. Sama je, tak ada banyak beza pun. And mode dia pun sama je, ada yang biasa dengan yang sport. Okay, so yang ni yang biasa. Okay, yang biasa lah. Respon dia ada sedikit safety lah. Tak, keselamatan dia tinggi lah. Okay, tukar pada sport. Dia buka. Dia ada apa power valve dia. Dia buka PV dia. Exhaust pun bunyi lain. Exhaust pun bunyi lain kan. Daripada segi riding position lebih kurang sama macam 368D. Tak banyak sangat beza je. Okay, so harganya dengar-dengar pun cukup lah murah bagi aku. 25,800 sahaja. Kalau ikut masa harga launching lah. Harga kedai saya tak pastilah. Awak carilah salesman Zone Test, tanya sendiri. Okay, so braking dia ngam lah, smooth, cepat respon. Okay, mana Cik Honda ni nak pergi ni? Meter dia memang smart gila lah. Aku suka lah meter Zone Test ni. Right, kat sini dia ada indikator temperature, bateri, ada PSI angin punya, tayar depan, tayar belakang. Okay, memang komplit lah. Masa, kmh, jelas, sangat jelas. Okay, ini meter dia dalam 6.7 inci something lah. Okay, temperature apa semua komplit lah. Okay, dia punya ruang ni, ini kalau tak letak speaker ni kan, ngam macam Harley kan. Gempak. Okay, respon throttle dia memang baik lah. Kejap lagi kita ceritalah ringkas pasal 368E ni. Dia tak banyak beza pun dengan D tu. Pasal dia just macam ada tambahan saiz lah. Macam contoh, kompartmen tangki pula, kompartmen bawah seat, kalau yang D 20 liter, kalau yang E ni pula 50 liter. Macam tu lah. Lepas tu dia punya fuel consumption dia pun lain. Dia punya tangki minyak dia pun lagi besar lah. Seingat aku yang ni 17 liter. Windshield dia aku tak pastilah boleh naik auto ke tak. Aku tak tahu mana dia punya switch dia ni. Ni apa ni? Sini. Okay. Maknanya tadi 368D dia boleh ni lah, automatic windshield turun naik. Tengok. Smart. Baik lah. Bestnya motor ni. Harga dia kena lah dengan spek yang dia bagi, kelebihan, keistimewaan jajan yang dia bagi ni, kena lah.
Satu motor ni pun tak berat sangat. Dia bawah 200 kg. Tak silap aku 193 kg sahaja. Sangat-sangat ringan. Nak bandingkan motor skuter yang aku pernah try, semua yang atas 200 kg. Rasa nak belilah motor ni. Like terjatuh hati pula dengan motor ni. Okay, dah. Tak payah lama-lama. Haus ni, penat. Puasa ni tengah panas. Okay, tutup dia senang je. Sekejap Okay, dah settle. Mudah. Alright. Okay guys, sekarang ni kita nak review sikit lah, ringkas lah, secara ringkas je, yang mana aku tahu je lah. Okay, yang mana aku nampak. Okay, sekarang ni aku kat depan Zontes 368E. Okay, besar ni, warna dia pun cantik gila. Warna kelabu kebiruan macam tu, memang cantik. Kau tengok ni, biru dia ni, biru macam royal blue macam tu, macam raja punya. Okay, so dia tak banyak beza dengan yang adik-adik dia yang lain 368D. Beza dia cuma besar lah. Okay, tapi kita review lah sikit kan. Pasal engine dia macam biasa pakai belting. Okay, CC dia tetap sama 368. Alright, horsepower pun tetap sama 38 horsepower. Okay, torque memang tinggi, 40 Nm torque, memang tinggi. Okay, so berat motor ni dia ada berat sikit lah dengan 368D. Ni 193. So tangki minyak dia, ni button dia. Okay, tutup balik. Auto, memang gempak. So kapasiti tangki minyak dia 17 liter. 17 liter lah. Untuk dia punya kompartmen bawah ni, ada button kat sini, sama je. Auto, luas. Dia lagi luas daripada 368D. So luas. Keluasan dia dalam 50 liter. Muat lah, macam-macam muat. Macam-macam muat. Ngam. So dia punya absorber kiri kanan ada, yang biasa je lah. Okay, lepas tu tayar belakang dia pakai 140 70 14. Okay, depan dia pakai 120 70 15. Alright. Dia punya kepala angin ni dah siap yang bengkok punya, senang. So sini sama je, dia pakai caliper J1. Still ada ABS depan dan belakang. Dia ada 2 channel lah, 2 channel ABS. Memang mantap lah sistem ABS dia. Okay, exhaust dia pun garang. Bila kita tukar mod sport, dia punya orang kata PV dia atau VTEC dia macam tu, dia buka memang kau-kau lah, memang kau-kau gila. Okay, so dia ada beberapa teknologi yang padu, yang premium. Okay, macam dia punya ni, meter ni 6.75 inci macam aku cakap tadi, multi color. Lepas tu dia pakai smart key, and then dia ada cruise control. Aku tak pasti macam mana nak pakai cruise control dia. Okay, adalah setting dia kan. So tak dapat nak tunjukkan. Lepas tu TCS macam biasa, traction control. Lepas tu ada TPMS, yang aku tunjuk tadi, PSI tadi. Okay,
Lepas tu windshield dia auto lah, elektrik, pakai button yang tunjuk tadi ni, yang button right ni. Okay. So dari satu, dia punya kamera dia ada upgrade. Ni yang premium aku cakap. Kamera premium. Kamera memang premium. Baik. Depan belakang dia bagi 25,000 kau dapat macam tu, segala benda yang premium lah orang kata. Okay. Lampu dia full LED. Depan belakang memang kebanyakan motor sekarang memang full LED lah. Benda tu tak payah nak cakap lah kan. And then kat sini kita boleh buka, ada compartment sikit. Luas, sangat luas. Boleh letak botol besar, botol mineral besar ni. So boleh muat ni rasanya lah. Ni mungkin kena ni. Sekejap. Okay. Luas, sangat-sangat luas. Charging port dekat sini. Ini tempat charge bateri. So dekat sini ada tempat charge handphone, apa-apalah kau nak charge. Okay, tak nak letak air pun muat sangat. Handphone 5-6 biji pun muat ni. So kita dia memang cantik, multicolor lah. Semua ada, semua dia display kan, dia tunjuk. Korang tak perlu risau lah. Okay. Alright. Memang cantik. So fuel consumption dia full tank boleh pergi jauh sangat. Jauh sangat, dalam 450 km macam tu. Full tank tau, 450 km boleh pergi. Tapi benda tu subjektif lah. Kalau korang bawa haru-haru kan, dia ni nak buka sport mode je, kurang lah sikit. Okay. So motor ni aku yakin dia lagi apa kata, korang lagi yakin lah kalau nak pergi ride jauh kan, long distance betul. Pasal dia punya compartment dia, dia punya power delivery dia, okay, memang kau-kau. Memang dia bagi betul. Dengan harga sangatlah murah, 25,800 something lah. Tak termasuk road tax insurance. Okay. So aku rasa sampai situ sajalah aku punya huraian ringkas tentang Zontes 368e yang terbaru ni. Alright. Memang cantik, nice. Aku rasa aku nak beli, boleh tak? Aku rasa aku nak beli. Murah sangat. SYM tu lantak lah. Aku lebih suka yang macam ini sebenarnya. Facelift lah, facelift cantik. Aku tak suka yang adventure sangat. Okay. So belakang dia ni lampu dia biasalah macam yang 350e yang sebelum ni, lebih kurang. Design dia lebih kurang, cuma dia warna ada sedikit futuristic design lah. Dia tambah-tambah sikit kan. Macam ni ada chrome, macam chrome punya lining kat luar ni, cantik sangat. Aku suka dia punya apa, line design dekat sini macam ada longkang ni, warna biru. Memang cantik. Serius cakap, cantik gila. Dia punya colour tone memang padu. Alright, rasa sampai sini saja konten aku untuk 368e daripada Zontes. Jadinya kepada korang yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan bye bye. Support, komen kat bawah. Okay, kalau korang nak cari motor ni, cari motor Zontes, cari dekat Wheel Rider Malaysia, dekat Eco Business Kota Masai. Senang gila kalau deal dengan assessment dekat sini, memang senang. So tengok sini banyak motor-motor korang boleh test ride. Ni yang 368G tu baru. 368D, 368D, 368K je tak ada. Kalau ada aku buat sekali. Warna dia betul kan? Right. Tapi betul abang Temas